Okey, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ikan masak pedas. Inilah ikan dia. Ini adalah sili yang sudah dikisar. Dan ini ialah bawang merah dengan asam keping 1. Okey. Panaskan api. Panaskan api, rasa panas ke tak? Okay, kalau agak tak panas, kita boleh masukkan cili giling dahulu. Masukkan cili giling dalam 12 tebu. Kemudian lepas tu masukkan asam keping yang dah ini kan. Lepas itu masukkan dalam 1 sudu garam. Okey. Lepas itu pastikan api tak terlalu kuat. Jika api tidaklah terlalu kuat, kita kena juga. Okey. Alright. Lepas masuk saja ini. Jadi dia akan masak. Saya masukkan dalam secubit garam. Secubit gula. Maaf. Okey. Biarkan dia seketika. Kalau nampak dia dah pecah minyak, baru kita boleh masukkan air sedikit. Nah, itu dia. Bagi dia melekat, pastikan jangan bagi dia melekat ya. Biarkan dalam beberapa minit. Selepas beberapa minit, inilah hasilnya setelah Ina masukkan dalam 1 cawan air. Lebih kuranglah. Ina agak nak biar masukkan ikan sekarang pun boleh. Nak bagi lebih kuah, nak masukkan kemudian pun boleh bagi sekat lagi sikit lagi. Baru kita boleh masukkan ikan. Nak masukkan sekarang pun boleh juga. Sebab siapa yang suka sambal lebih tu, misalnya yang suka sambal lebih lah, Ina akan masukkan ikan sekarang. Dan masukkan bawang merah yang telah dipotong tadi. Sekarang kita kacau. Nak masukkan bawang tu dulu pun boleh, masuk bawang kemudian pun boleh. Tu dia jadinya sambal pedas kita. Lemak. Tu kita kacau bagi sebatu. Bagi bawang masak. Tu. Okey, siap. Simple kan? Inilah ikan masak pedas Ina. Masak pedas.